Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Hasilman. Yang mana baru sampai ke channel ni, aku ucapkan selamat datang. Yang mana dah lama berada di dalam channel ni, aku ucapkan selamat menonton. Okey, hari ni aku nak buat video vlog, keluar bersama dengan member-member. So, bukan member, sahabat lama tak jumpa. So, ya, ada tempat-tempat yang menarik yang insya-Allah kalau diberi masa, diberi ruang, aku akan pergi. So, hope korang semua enjoy dengan aku punya video. And ya, yang mana belum subscribe, tekan butang subscribe, loceng dan komen kalau ada apa-apa yang perlu aku pertambah baik dalam video ni. So, ya, let's check it out. Jom kita pergi ke Bacok. Guys, game guys. Ramai dah orang luar Kelantan, balik Kelantan. Hari ni kan Hari Raya China, Chinese New Year. So, di kesempatan ni, alang-alang aku tengah drive, kena mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada subscriber aku yang beragama Cina, kalau ada. Aku pun tak tahu subscriber aku kan. Hope korang enjoy lah dengan video yang tak seberapa ni. Aku cuba buat yang sebaik mungkin lah. So, sekarang kita on the way ke Bacok, Kelantan. Bacok ni guys, bagi aku banyak tempat-tempat yang menarik kat Bacok ni, terutamanya kedai-kedai makan. Kelantan ni dia lebih macam banyak keistimewaan kepada makanan Kelantan. Sedap guys, tak boleh dinafikan. Bagi aku lah, ikut mulut aku sebab aku orang Kelantan. Kelantan ni makanan dia ngam, viral lah. Macam-macam ada. Tengok, kedai mi celup ada, western ada, Pak Arab ada, kan nak apa lagi, semua ada. Alhamdulillah lah, Kelantan ni bagi aku lah, ni personal opinion aku lah, Kelantan ni bila duduk Kelantan ni jiwa tenang. Bagi aku lah, jiwa tenang. Sebab apa? Sebab tak perlu nak ada jam. Tak perlu nak ada jam. Ada jugalah jam, tapi tak adalah seterukat bandar kan. Lepas tu yang best duduk Kelantan ni, yang best duduk Kelantan ni, kos harga hidup dia rendah lagi lah. Boleh katakan okey daripada duduk bandar. Bandar kos harga hidup tinggi, sewa rumah tinggi, makanan tinggi. So, better aku macam best lah juga teh. Okay, so layanlah video ni. Hope korang enjoy lah dengan video ni. Sorry kalau aku ada buat macam tak best ke. Sorry lah, aku baru nak mencuburi balik. Dulu sebelum ni aku buat konten makan-makan. So, well, makan-makan ada efek je. Kau tahu efek apa? Efek je badan aku gemuk. So, aku nak kurangkan makan, insya-Allah. InsyaAllah aku nak kurangkan. Tapi konten aku lebih kepada vlog lah. Vlog ataupun riding Grab atau riding delivery lah. So, hope korang enjoy lah dengan konten aku ni. Okay, layan. Ini gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa
masa yang berarti. 2 hours later. Naik motor guys. Mana skuter ya? Tadi ambil kereta naik motor guys. Oh. YouTube apa? Come back. Ha? Okay. Lama tak naik motor kan? Berokok. Okey tak tu? Okey ke tu? Oh. Testing halu-halu. Maggi Tommy Kira lah. Kau pandai telur sotong special tu dia kan? Special tambah kuda sotong juga. Udah sotong juga? Kuda sotong 3 gram. Dah. Boleh agak? Air mau dah? Si air kosong ke mana? Biar nanti Balik dia orang. Maggi tiram special. Sedap. Ini gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin punya rumah untuk tempat Okey gang. Sekarang aku dah bertukar uniform, bertukar pakaian. Okey, sekejap lagi kita orang akan pergi ke majlis Ustaz Zahar Idrus di Kampung Beris Kubur Besar Bacok. Ni kalau kata macam nak pergi dengar ceramah lah Ustaz Zahar Idrus. So nantikan untuk video kali ni. Sekarang kita orang solat asar dulu, tukar apa yang patut dulu di masjid Tawai. Masjid Tawai. Okey, nantikan untuk video seterusnya.
Alhamdulillah aku dah settle ataupun dah habis selesai majlis Ustaz Azhar Idrus. So banyak input menarik dapat malam ni. Biasalah Ustaz Azhar Idrus kan, dia punya ucapan dia pun macam tu. Okey lah. So Alhamdulillah. So sekarang aku berada di Abid. Abid mana? Abid LB di apa? Di Lawak Bacok. So kita lapor lah. Berjam-jam tunggu Ustaz Azhar, kita lapor. Kita makan dulu malam ni. So nanti aku akan take video untuk makan apa yang aku makan malam ni. So stay tune. Okay, ni makanan aku malam ni untuk dinner. Nasi goreng, daging merah, air kopi, perut bulat bakar, nasi kencok. Satu lagi yang sampai. Tunggu satu lagi. Masak sedap oh. Oh, berasak saya kedai tu. So, yang mana nak try boleh datang Abid LB dari Jelawak Bacok. Dia sizzling. Dia style dia macam sizzling punya style lah. Nasi, tapi nasi bukan mie. So, aku nak sama makan. Bye. Okay guys, Alhamdulillah. Semalam aku tak sempat nak record untuk tamatkan video semalam sebab aku balik semalam pukul 1 sampai rumah pukul 1. So barai lah, sangat barai. So Alhamdulillah, perjalanan semalam berjalan dengan baik, dengan lancar, Alhamdulillah. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy dengan video kali ni. Dan kalau korang rasa apa-apa yang perlu aku bertambah baik ataupun korang ajak aja konten-konten yang menarik untuk aku buat, korang boleh drop komen di bawah. Ataupun korang nak terpulang, komen je apa-apa, aku akan reply. InsyaAllah aku akan tengok balik semua. So aku mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada korang semua yang support aku, yang tengok video aku sampai sekarang. So kita menghampiri 500 subscriber. Lagi lebih kurang sekarang lagi 6 orang lagi untuk kita hit target kita, first target kita 500 subscriber. So yang mana baru datang ke channel ni, aku jemput korang untuk subscribe channel ni, InsyaAllah, untuk bagi aku semangat lagi untuk buat konten yang akan datang. Dan so aku ucapkan selamat menyambut hari, selamat berpuasa lah kepada seluruh umat Islam. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. 2 kali dah aku sebut. Okay, jumpa korang semua di next video.